dia perlu masa untuk menjiwai sebelum masuk Mesir. Hai, hello semua. Selamat datang to the first episode of Camera Roll Kita Sembang. So, hari ni saya bawa guest yang cukup penting. Bersama saya hari ni Encik Kamal. Tapi kita bagi Abang Kamal. Nama saya nama kita. Kenyang dah. Alhamdulillah. Abang sebagai director lah, kita ada di situ lah. Kita nak jalan-jalan mengimbau kenangan lalu. Waktu abang study dulu. Apa pengalaman apa yang abang paling pahit lah, tapi banyak bagi pelajaran untuk abang. Sebenarnya pengalaman pahit ni semua orang ni kalau kita dah ingat. Oh, betul? Sebab mungkin adalah juga pengalaman pahit mana kita as freelancer dulu kita mengharapkan payment, tapi payment tu kadang-kadang ikut tak rolling tu. Itu adalah mungkin pengalaman pahit. Tapi lain-lain pun kita ambil sebagai kita yang jadi sponge untuk telat lah sebenarnya. Betul tak abang dapat rasa macam dia tak boleh meja lagi watak ni. Mungkin saya tak tahu cerita apa ataupun pelakon apa. Saya rasa tajuk cerita tu tak payah laku. Tapi pelakonnya saya menjagap. Oh, okay. First time saya dapat dia, kita dah buat kelas untuk dia, kita dah buat dia, tapi mungkin masa onset tu lain dengan apa dia ada dalam kelas. Onset tu mungkin kita bila kita shoot ni kita akan jam-jam scene, kita pengen scene ni pergi. Betul lah. So, Navy dekat situ, tiba-tiba dapat scene Navy, dia tak boleh nak menjiwai. Dia tak boleh nak bawa karakter tu. Apa yang abang lagi masa ke? Abang marah ke? Nasihat ke? Saya ambil pendekatan yang dia perlu masa untuk menjiwai sebelum masuk Mesir. So, bila dia first try tu, saya tengok tak boleh. Bila dia tak boleh tu, saya bagi lagi chance. Second try. Bila second time pun tak boleh, saya cakap, okay, stop sekejap. Dia pergilah mana-mana seorang diri untuk dapatkan feel dan mood tu. Abang pun pernah minta rasa-rasa nama mentua atas. Saya nak tahu sikit lah. Apa final apa? Beza rasa otai dengan belakang. Sebab kita tahu Malaysia sekarang ramai sangat pelakon baru. Masing-masing nak dalam industri. Beza dia kalau nak kata time kerja, pelakon otai ni lebih experience lah pada dengan pelakon baru. Dengan lebih experience